Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan tunjuk operasi mesin ini. Operasi melalui bahagian elektrik. Okey. Pertama sekali kita bekalkan mesin ini mengikut keperluan syarikat industri kecil lah, SME. Syarikat industri ini, syarikat industri kecil ni, dia hanya memerlukan 240 volt saja. Jadi watan bekalan sama seperti di rumah, 240 di plug 3 pin saja. Dan satu lagi, yang ni adalah kompresor, air kompresor. Watan bekalan 240 volt sama seperti kat rumah. Jadi kat industri kecil tak ada masalah. 240 masuk dekat MCB yang ni. Dan terus ditukarkan kepada DC 24 volt. Jadi operasi mesin ini adalah sebanyak 24 volt sahaja. Okey, kita tengok bahagian yang pertama adalah time relay. Dia ada dua. Yang ni time relay A, yang ni time relay bagi B. Jadi masa kita boleh setkan kat sini, nak berapa. Yang kat B pun kita boleh setkan masa berapa. Just time. Okey, yang ni time relay untuk control bagi A. Yang ni time relay untuk control bagi B. Time relay ni akan terus pergi kat valve pressure A dan B. Yang ni valve silinder untuk A. Dan yang ni valve silinder untuk B. Yang ni adalah air regulator. Kita set kat sini sebanyak 6 bar. Itu adalah sedikit part elektrik dan elektronik bagi projek kami. Okey, saya akan menerangkan bagaimana sekuen mesin ni beroperasi. Kita dapat dua sekuen. Okey, yang pertama, ini adalah home position bagi mesin. Okey, lalu kita akan press B, di mana mol di bawah akan naik ke atas dan kita akan masukkan spray ke bahagian dalam. Alright, seterusnya selepas tu kita akan masukkan serbuk kelapa ke dalam setiap lubang-lubang mol yang ada di sini. Okey, selepas kita dah masuk semua, dan kita akan tekan pada button A. Okey, button A ni dia akan berasa selama 4 saat dan dia akan naik, dan waktu ni kita akan masukkan dulu tray untuk cycle yang kedua. Okey, di mana mol ni, keseluruhan mol ni dibuat daripada derlit dan dia sangat kuat. Dalam buat acuan mesin acuan kelapa ni, bahan yang digunakan adalah food grade. Okey, di mana mol dibuat daripada derlit. Okey, dan rangka keseluruhan mesin ni, okey, keseluruhan mesin ni buat daripada aluminium profile, dan kita juga menggunakan shaft-shaft yang ada di sini. Okey, shaft-shaft yang ada di sini kita menggunakan hardened steel. Okey, menggunakan hardened steel shaft yang sangat kuat dan tidak, yang bertahan dan tahan karat lah. Okey,